Bila kita tahu bahawa ta'irukum ma'akum, Allah kata kalau kamu ada kekurangan-kekurangan yang ada, sebenarnya kamu yang tempah, bukan salah guru, rakan atau sesiapa. Dia menyebabkan bertanggungjawab, tuan-tuan. Orang yang beriman, yang hatinya sejahtera, hatinya sihat, dia kurang, dia mengaku. Macam Nabi Adam, macam Hawa, dengan doa Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan, kami menzalimi diri kami. Bila kita baca doa tersebut, tuan-tuan, kita sebagai ibu mengaku, ya Allah, aku ini ada buat silap, ya Allah. Aku ni ada buat silap. Bila kita mengaku, tuan-tuan, penting. Pasal apa? Kalau orang lain tegur kita buat silap, apa jadi biasanya? Kita marah. Kan? Tetapi bila Allah menegur, yang tadi kita bincang ni kan, bila kita tahu bahawa ta'irukum ma'akum, Allah kata kalau kamu ada kekurangan-kekurangan yang ada, sebenarnya kamu yang tempah. Dia ajar kepada anak, ta'irukum ma'akum, bertanggungjawablah. Sebenarnya dua-dua kena bertanggungjawab. Dua-dua kena bertanggungjawab. Dan ketika orang menuduh, kita jawab balik dengan cara yang rahmah, dan jangan kaitkan kekurangan kita untuk disalahkan kepada orang lain.